Yang Menteri, saya dengar ucapan dari semalam. Jadi tolong jawab yang berhubung kait dengan peraturan dan Terima kasih. undang-undang. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Datuk Yang Ketua, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada 4 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan rang undang-undang Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Pindaan 2011, iaitu Yang Berhormat Kepong, Yang Berhormat Kuala Krau, Yang Berhormat Ledang dan yang Berhormat Pokosana. Terlebih dahulu saya ingin memohon izin dari Datuk Yang Ketua yang telah pun mengarahkan saya untuk membenarkan saya menjawab isu-isu berkaitan dengan perkara dasar dan menyentuh kepentingan nasional, manakala isu-isu spesifik yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat seperti isu yang bersifat khusus kepada projek yang dibangkitkan akan saya berikan jawapan secara bertulis. Ini saya janji kepada Kepong, saya akan beri jawapan bertulis kepada pasal MR1 ini. Saya belum sedia jawapan itu, akan dibagi setelah lama lagi. Saya tidak mengungkapkan janji saya, selalu saya jawab bertulis. Datuk Yang Ketua yang berhormat Kepong dan Yang Berhormat Kuala Krau membangkitkan isu kualiti dalam pembinaan yang tidak memuaskan dan sama ada pindaan rang undang ini akan membolehkan CIDB memantau dan mengawal kualiti projek pembinaan seluruh negara. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini cadangan pembinaan rang undang-undang CIDB adalah bertujuan untuk memantapkan lagi kualiti industri pembinaan agar ianya boleh bersaing di pasaran tempatan dan antarabangsa. Antara elemen utama pindaan melibatkan perubahan sistem, proses dan pembangunan sumber. Menerusi pindaan rang undang-undang tersebut, industri pembinaan akan dapat dikawal selia melalui pendekatan seperti berikut. 1. Pendaftaran dan akreditasi kontraktor. 2. Pendaftaran dan akreditasi personel binaan yang mahir dan terampil. 3. Penguatkuasaan pematuhan kepada standards. 4. Penerapan teknologi terkini seperti sistem binaan berindustri atau IBS. Dan 5. Meningkatkan penguatkuasaan ke atas industri pembinaan. Sudah bangun ya? Datuk Yang Ketua, saya setujulah kalau nak itu meningkatkan itu standard, kalau nak itu ada pendaftaran, kalau nak ada akreditasi, semua itu baik, Tapi itulah yang satu tu tak dibuat. Kita perlu buat itu akreditasi dan untuk ahli CIDB juga. Saya akan sentuh sedikit sebanyak apabila di peringkat jawatan kuasa. Ini CIDB ni bukan untuk development saja tu. Saya tak sebutkan semua ahli tu baik, korup. Saya tak sebut semua pegawai JKR tu korup. Kebanyakan tu baik. Segelintir. Kalau kita nak akreditasi, ahli CIDB pun mesti diakreditasikan juga. Mesti ada. Misalnya saya bagi tahu, sebab apa, saya ada bukti juga. Ni fee oleh CIDB. Yang destruktif ni secara ini, bukan development but destruktif. CIDBD itu untuk destruction juga. Apa ni fee ni? Dengan bayaran terdahulu, upfront payment untuk kontraktor. Saya bukan kata semua kontraktor jahat. Ada baik, kontraktor yang baik. Tapi ini
CIDB ni dia nak kenakan fee ke atas kontraktor 0.125%. Datuk Anu Petua, 0.125%. Ini yang kadang-kadang lebih daripada 500,000 ringgit. Lebih. Dan dia tak kira lah apa saja selepas kontraktor itu, kontraktor F pun, G pun, apa pun dia tak kira. Apabila kontraktor dapat itu tender, dia ambil fee, dia ambil. Ini memang kalau kita nak pindahkan orang undang ini, kita mesti pindah ahli CIDB juga, mesti diakreditasikan juga. Jadi ini satu kelemahan. Kalau kita pindah semua pun tak guna juga. Kalau ahli-ahli CIDB itu tak bersih, tak cekap, dan ada mungkin segelintir itu terlibat dengan korupsi, apa gunanya CIDB? Untuk distraction, bukan untuk development. Dan ini saya ada banyak lagi lah nak sebutkan mengenai CIDB. Akronim tu tak tepat lah kalau bagi setengah yang korang. What am I? CIDB apa dia? Construction Industry Development Board. Ada juga Construction Industry Destruction Board. Ya. Saya berharap lah Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat itu balik, itu mengkaji macam mana kita pindah. Ahli CIDB mesti dia akreditasikan juga. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Kepong. Ini akreditasi untuk pegawai, untuk ini kita ada melalui latihan semuanya. Tapi kata fee itu memang ada terkandung dalam akta, di mana kita memungut levy sebanyak dalam surat ini memang 0.25%. Tetapi sekarang kita cuma telah pun memberikan remission, kurangkan sampai 0.125% saja. Ini untuk CIDB kita menjalankan banyak latihan. Kita ada 6 akademi binaan Malaysia, dan di mana kita telah pun memberikan latihan kepada dekat 100,000 orang untuk all kind of trades di latihan ini. Datuk yang betul, saya nak bantu Timbalan Menteri. 6 akademi. Mungkin kita ada satu lagi akademi, 7 akademi. Akademi hanya untuk melatih ahli CIDB. Kerana Yang Berhormat Timbalan Menteri, yang penting je, Yang Berhormat mesti memperhatikan ada segelintir konsultan dan segelintir pegawai JKR dan ahli setengah ahli CIDB, dia bersekongkol, berpakat. Dia berpakat. Apa yang dipanggilkan tender tu bukan tender juga, open pun, bila disebutkan open pun tak wujud. Dia tak terbuka, dia memang tersembunyi. Tender tersembunyi. Dengan itu ahli-ahli, setengah ahli CIDB, konsultan dan pegawai JKR, dia bersekongkol, bersubahat. Dan bila dapat tender, dia nak fees, walaupun 0.125 ataupun 0.000 pun tak payah, dia nak fee saja. Jadi ini tak boleh lah Yang Berhormat. Macam mana kita dapat membangunkan industri pembinaan kalau hal seumpama ini wujud, dan undang-undang
itu ada satu fasa pun untuk menangani masalah ini. Dato' Yang Dipertua, saya harap Yang Berhormat Kepong boleh bantu saya bagikan di mana yang berlaku seperti yang dikatakan tadi. Kita akan ambil tindakan jujur ini, ikhlas. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, cadangan pindaan undang-undang CIDB adalah bertujuan, tadi saya sudah bacakan, oleh itu undang-undang ini akan meningkatkan keupayaan CIDB untuk memantau dan mengawal kualiti projek-projek pembinaan negara. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Kepong, standard Malaysia adalah diambil kira dan meletakkan benchmark berdasarkan beberapa standard antarabangsa. Standard Malaysia juga diiktiraf dan setaraf dengan piawaian internasional antarabangsa. Kita pun juga pakai ISO dan Euro Standards dan British Standards untuk bahan-bahan juga. Dato' Yang Dipertua, Yang Berhormat Kuala Krau membangkitkan isu data pekerja asing serta bagaimana pindaan undang-undang ini akan dapat membolehkan CIDB memantau jumlah pekerja asing sektor pembinaan di dalam negara. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, tidak dapat dinafikan bahawa tenaga kerja dalam sektor pembinaan negara kita ini masih memerlukan pekerja asing. Berdasar statistik dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, seramai 235,010 pekerja asing bekerja dalam sektor pembinaan sehingga akhir tahun 2010. Melalui pindaan undang-undang ini, setiap pekerja binaan asing yang sah wajib berdaftar dengan CIDB, dan ini membolehkan CIDB memperoleh data yang berkaitan. Menerusi data yang mencukupi dan komprehensif serta tepat, perancangan keperluan tenaga kerja, latihan yang diperlukan dapat direalisasikan. Pendaftaran juga dapat memberikan pengiktirafan dan menaikkan imej personel pembinaan. Yang Berhormat Kuala Krau juga minta penjelasan lanjut berhubung dengan syarikat yang ditubuhkan bagi menguruskan kemasukan pekerja asing sektor pembinaan. Untuk maklumat Yang Berhormat, Construction Labour Exchange Centre Berhad CLAB atau CLAB telah ditubuhkan sebagai sebuah organisasi bertaraf syarikat Berhad menurut jaminan tanpa keuntungan pada 13 hari bulan November 2003. Ianya adalah hasil dari keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Kabinet mengenai pekerja asing atau JKKBA dalam Bil 1/2003 pada 28 Januari 2003 dan ditubuhkan menerusi inisiatif CIDB. CLAB merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam membantu menyelesaikan isu bekalan pekerja asing binaan. Ia berperanan memantau industri pembinaan sebagai pusat setempat agihan pekerja asing binaan bagi kontraktor yang mempunyai pekerja asing yang tidak digunakan setelah projek disiapkan, dan seterusnya mengagihkan pekerja asing berkenaan kepada kontraktor yang memerlukan. Di samping itu, JKKPA juga telah menetapkan supaya setiap kontraktor yang memerlukan pekerja asing binaan kurang daripada 10 orang, permohonan tersebut perlu
mukakan menerusi klep sehingga 31 hari bulan Mac 2011 seramai 25,630 orang pekerja asing telah diproses oleh klep, di mana sebanyak 17,328 orang merupakan pekerja yang masih aktif. Berhubung dengan isu aplikasi IBS dalam projek kerajaan dan swasta serta impak IBS dalam mengurangkan pekerja asing. Berdasarkan kepada maklumat ICU, Jabatan Perdana Menteri, sebanyak 331 buah projek kerajaan telah menggunakan kaedah IBS dari Oktober 2008 sehingga Mei 2010, ialah setelah surat pergiling kenderaan SPP Bill 7 tahun 2008 dikeluarkan pada 31 Oktober 2008. Walau bagaimanapun, penggunaan IBS dalam projek swasta masih rendah dan pindaan rang undang-undang ini dilihat amat perlu dilakukan. Melalui kajian yang telah dilakukan oleh CIDB pada tahun 2010 menunjukkan tenaga buruh asing di tapak bina yang menggunakan IBS dapat dikurangkan sehingga 40% lebih berbanding kaedah pembinaan secara konvensional. Pengurangan ini adalah berdasarkan kepada bidang trade seperti tukang kayu, tukang bengkok besi, pekerja am, tukang konkrit dan tukang lepa. Yang berhormat Kerau juga, Kuala Kerau juga menimbulkan apakah rasional bidaan ketua pegawai eksekutif kepada ketua eksekutif dan sama ada ianya melibatkan peningkatan grade jawatan yang lebih tinggi. Dato' Yang terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerau. Sebenarnya pada waktu ini kita telah pun menjalankan satu proses di mana pembinaan bangunan kerajaan perlu gunakan 70% bahan IBS, di mana di pihak swasta digalakkan supaya boleh guna, kalau mereka gunakan sampai 50% dalam pembinaan, mereka akan dikecualikan dari bayaran levy. Ini ada satu galakan supaya ianya betul yang berhormat Haji pertama kali tengok Lipis yang ini angka ini memang betul pekerja asing yang datang, mereka ada pekerja buruh yang tidak ada kemahiran. Selepas kerja di sini mereka pun mendapatkan kemahiran, separuh kemahiran, melalui juga kita CIDB bagi akreditasi dan beri sedikit latihan dan detailnya saya akan bagi secara tulis. Untuk menjawab Yang Berhormat Kuala Kerau mengenai yang itu ketua pegawai eksekutif kepada ketua eksekutif, pertukaran istilah adalah untuk menyelaraskan giliran ketua eksekutif dalam badan-badan berkanun seperti yang diarahkan melalui surat perkeliling am kerajaan Bill 3 tahun 1998. Pindaan ini tidak bertujuan untuk meningkatkan jawatan sekarang kepada grade jawatan yang lebih tinggi. Dan Yang Berhormat Ledang telah pun membangkitkan di mana kita akan meningkatkan mutu pegawai di CIDB
dan kementerian, kita tahu beberapa tahun yang dulu 1990 berapa tu, kita masih ada ikram yang telah pun diswastakan, di mana kita berikan latihan untuk pegawai di Kementerian Kerja Raya. Sekarang kita telah pun memohon supaya kita menubuhkan satu institut latihan untuk pegawai-pegawai kaki tangan di Kementerian Kerja Raya. Ini akan berjalan terus dari sekarang. Sebenarnya telah pun dipohon tahun yang lepas. Terima kasih, terima kasih Yang Hormat Menteri. Saya setujulah bahawa perlu ada satu institut latihan untuk menggantikan ikram yang satu ketika dahulu di bawah JKR kemudian telah diswastakan kepada pihak lain sehingga menyebabkan pihak JKR telah kehilangan kepakaran yang sangat baik. Apa jaminan pula kita tubuh satu institut latihan baru ni, lepas tu apa jaminan untuk tidak diswastakan pula, tidak akan diambil oleh pihak lain, oleh pihak swasta juga. Jadi takut nanti kita hanya membekalkan kepada pihak swasta kepakaran kita, bukan untuk nak meningkatkan kepakaran JKR sendiri. Datuk Yang Ketua, ini yang saya pun tak dapat anggar apa akan terjadi kepada apa-apa pun. Mungkin saya tiada di sini lagi. Betul nak pokok sana? Senyum masih manis. Pasal PKK, pendaftaran kontraktor PKK dengan pendaftaran kontraktor di CIDB, ini ada dulu PKK di bawah Kementerian Kerja Raya, selepas ini pun pergi ke kementerian lain, dan 2 tahun yang lalu kembali kepada Kementerian Kerja Raya. Dan PKK jabatan ini memang menjaga mendaftarkan kontraktor untuk projek-projek kerajaan, di mana CIDB mendaftarkan semua kontraktor yang boleh, bukan sahaja Bumiputera, semua kontraktor. Dan pasal kontraktor kelas F, kita pun ada usaha supaya bukan mereka diduduk di kelas F sahaja bertahun-tahun, tetapi kita bagikan latihan. Mungkin tadi Kinabatangan ada kata lebih setiap tahun sekali, ini terlalu beban kepada pihak kontraktor. Kalau kontraktor ini aktif, dia memang perlukan latihan. Dan kita tahu masih ini ada juga PKK masih dibukukan, oleh kerana kita nak menyelaraskan di antara PKK dan pendaftaran kontraktor di CIDB. Ada kes-kes yang seperti yang dibawa oleh pihak Batong Sodong, Kinabatangan, pasal memberi kelonggaran ini, memang kita boleh tulis kepada menteri supaya membuat penilaian supaya dapat juga buka sedikit untuk orang benar-benar adalah nak buat kerja kontraktor. Datuk Yang Diperluan, terima kasih Yang Berhormat atas cadangan ini. Kita akan sampaikan cadangan ini kepada menteri untuk tindakan seterusnya. Sebenarnya saya tahu bukan saja untuk kelas F, untuk pihak ada diploma yang boleh juga sampai ke kelas E, saya ingat. Ya, ini ada dalam usaha menteri. Kita akan sampaikan cadangan ini.
Dato' Yang Di-Pertua, sememangnya ini saja yang saya dapat jawab pasal pokok sena yang saya terima pandangan dan tak ada jawapan dari saya kerana kita akan meneliti. Muhammad, tak apa sekejap. Saya tak apalah yang Muhammad tak mau jawab, tak apalah, tapi saya cadang supaya Datuk pihak JKR membatalkan hasrat untuk membawa Datuk Judin ke CIDB. Sebab saya katakan bukan tempat dia di situ. Tempat dia ialah sama ada kekal di JKR ataupun dibawa ke tempat yang lebih penting yang saya lihat, khususnya kepada UKAS, Unit Kerjasama Awam dan Swasta, kerana kita memerlukan pegawai yang punya integriti yang tinggi. Sebab pendekatan kerajaan dalam perolehan awam yang baru ini menggunakan PFI, dan sudah tentu bahawa dalam hal ini kita memerlukan seorang yang punya integriti seperti mana Judin. Dan saya kata adalah tidak wajar untuk letak hanya di satu sudut tempat yang kecil, sedangkan dia kebolehan dan kepakaran serta pengalaman serta ketegasan integriti dia itu perlu kepada tempat yang lebih baik. Tetapi apapun, mesti kembalikan maruah dia di JKR dulu sebelum diangkat kepada tempat yang lebih baik dengan diberikan jusa 2 ataupun jusa 1 dan sebagainya. Terima kasih. Dato' Yang Di-Pertua, kita bincang pindaan kepada bangunan CIDB dan yang isu-isu yang sangat spesifik yang telah pun ditanya dan dijawab beberapa kali, dan cadangan oleh pokok sena dan ledang kita akan terima. Saya juga dengar tadi yang pokok sena kata telah nak jumpa, kita ada jawatan kuasa di PSC sini, dan ini galanya yang berlaku. Saya tidak ada komen yang sebenar untuk isu-isu ini. Dato' Yang Di-Pertua, sekian, terima kasih.